Latihan bersyukur untuk tarik rezeki versi Islamik. Rezeki bukan hanya datang dari usaha, tapi datang dari hati yang bersyukur. Hari ini saya kongsikan satu latihan mudah tapi berkuasa untuk buka pintu rezeki dengan amalan syukur harian. Kaitan syukur dan rezeki. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kamu." Surah Ibrahim 7. Syukur ialah magnet rezeki yang ramai orang lupa. Bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi rasa dalam hati dan amalan dalam tindakan. Latihan bersyukur 3 langkah. Amalkan latihan ini setiap pagi atau malam. Pertama, tulis 3 nikmat kecil hari ini. Contoh, saya dapat makan nasi pagi ni. Saya masih boleh melihat ada orang senyum pada saya. Syukur pada nikmat kecil membuka jalan untuk nikmat besar. 2. Sebutan syukur dengan emosi. Ulang 3 kali dengan rasa, "Ya Allah, aku benar-benar bersyukur atas nikmat-Mu." Semakin anda rasa, semakin hati jadi lapang dan rezeki lebih mudah masuk. 3. Buat satu tindakan kecil sebagai tanda syukur. Senyum pada orang, sedekah RM1, tolong orang lain. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sabar 13. Syukur bukan hanya rasa, tapi amalan. Seruan bertindak. Rezeki bukan hanya duit, ia juga kesihatan, ketenangan, masa, peluang dan kasih sayang. Bila anda mula mensyukuri apa yang anda ada, Allah akan beri lebih dari apa yang anda minta. Amalkan latihan ini 7 hari berturut-turut dan lihat bagaimana hidup anda mula berubah dengan izin Allah. Komen, "Saya bersyukur dan yakin rezeki saya sedang mendekat." Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton.